Ni saya nak bawa anak orang, kena hati-hati. Sebenarnya saya tak biasa ni dengan macam ni. Wah, kau ketawakan aku Baby, bawa saya satu dong. Tak boleh lah. Nanti laki kau cakap apa. Nak bawa kau lari pula. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Supaya kita dapat mengurangkan kos kita tu yang pertama. Yang kedua tu kan kerajaan low carbon. Jadi daripada naik motor tu boleh naik basikal elektrik. Dan dia lebih lebih selamat lah kan. Betul. Dia laju tak ni? 45, dia boleh sampai tahan 45 km sejam. Boleh tahan juga. Tapi tak adalah sampai 100 Ini kena buka ni. Lepas tu dia boleh charge kat dalam macam tu. Yang ini pun boleh adjust untuk tarik keluar. Bateri dia Bateri dia boleh atas. boleh tanggal, boleh charge kat rumah lah. Dan satu lagi kat sini pun boleh tempat charge. Dia alam yang macam kereta juga, dia boleh pegang kat dalam kocek je. Ada auto macam tu. Dia boleh set alam, lepas tu kalau misalkan dia tergoyang nanti dia akan berbunyi. Jadi so masing-masing nak charge, bawa bateri kat rumah. Boleh. Tapi kena buka yang depan. Macam tu. Standby yang depan. Dah boleh gerak Dah boleh gerak. On sini. Buka. Dah on lah. Okey. Ni bawa anak orang ni. Benda ni tak laju lah. Jadi kita tak ada tenaga yang banyak untuk anak-anak pergi sekolah. Inilah kelebihan dia basikal elektrik ni. Ni jalan kaki 5 ni, pejalan kaki mesti dibuat besar. Lebih besar, jadi lebih memudahkan basikal elektrik lalu tak mengganggu tempat-tempat lain. Sebab tu saya minta supaya kerajaan buat laluan pejalan kaki ni besar. Tempat-tempat macam ni kena betulkan lah, kena repair. Anak buat laju sikit lah. Anak dah lambat lah ni, kena buat laju sikit. Alhamdulillah dah sampai. Jadi sekejap dah sampai. Naik basikal ni je. Jadi tak berbahaya. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah dah sampai. Saya cikgu. Saya bagi 10 orang dulu. 10 orang dulu, terima kasih banyak-banyak. Cantik. Jadi dia orang yang naik van tu dah tak payah naik van dah, mak dia yang hantar. Itu. Jadi dia tak payah naik van. Yang jalan kaki tu dia bawa lah ni, bawa anak dia. Cuma jalan tu saya tengok nak kena pejalan kaki tu nak kena lebarkan dan semualah. Itu minta kawan saya lah daripada MBBG. Lepas tu sekolah ni dapat kelulusan yang baik, pelajar-pelajar dia bolehlah tambah lagi. Tapi yang bawa mesti parent kan, YB? Ya. Kalau anak sendiri bawa macam mana? Itu perbincangan tu akan dibuat oleh pihak yayasan lah dengan pengurusan. Jadi cuma kalau basikal ni mungkin kalau dia orang bawa sendiri boleh parking kat dalam lah sebab bunyi tak ada. Dan kalau parking kat luar ni takut orang curi. Sebab ini tak bahaya sangat kan. Kita tengoklah, saya pun nak buat supaya tempat ni adalah satu tempat pioneer. Jadi sesuai tak benda ni? Dan saya lihat pun saya pilih kawasan Taman Jenana ni sebab pejalan kaki tu ada. Saya berfikiran kalau ada perancangan baru di MBBG ni, mesti ada laluan untuk pejalan kaki yang lebar. Nama saya Setia binti Saleh. Tinggal di blok 45. Saya berasa terima kasih lah sebab dapat basikal ni untuk memudahkan urusan anak-anak lah. Assalamualaikum, saya Haziq, duduk blok 43 Taman Cendana. Hari ni saya rasa bersyukurlah dapat bantuan basikal ni daripada YB, mengurangkan beban lah semua. Kurang sikit lah kos untuk transport pergi sekolah semua. Alhamdulillah lah. Saya Asrin bin Nasim, duduk Taman Cendana blok 12. Hari ni rasa amat bersyukur kerana bantuan ni dapat mengurangkan kos untuk tambang anak sekolah. Terima kasih kepada Yayasan Pasir Gudang. Tengok.
untuk orang Taman Cendana. Okey, pupukan kepada YB. Assalamualaikum. Salam.